Geng, korang masih ingat tak janji Haji Ji? Dia kata, kalau GRS diberikan mandat, dia akan lantik timbalan ketua menteri daripada kaum Cina. Sekarang ni, bila barisan kabinet diumumkan, tiga timbalan ketua menteri, orang ke DMR. Dari daerah sama pula tu, Ranau. Apa sudah jadi ini Haji Ji? Tidak ada lagi ke kaum Cina dalam GRS? Tanda soal. Jadi si Bencong tu, dia apa? Kenapa kau tidak lantik si Bencong? Oh, kau takut sebab dia ada sejarah katak. Yang kedua, kita sama-sama nantikan penghujung tahun ini, beberapa hari lagi, Haji Ji pernah berkata, isu air akan selesai penghujung tahun 2025. Jeng. Haji Ji, tengok. Kalau di awal-awal belum pun makan 7 ni, Haji Ji sudah kelentong, sudah tidak tunaikan janji dia. Kamu rasa Orenkah belacan papar 5 tahun akan datang? Kalaulah awal-awal sudah kelentong, janji dicapati, lagilah pula 5 tahun. Lagi banyak lagi, geng.